Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang PB Tugasan 3 bagi pengantar pengajian pendidikan kod GPPP 1092 yang bertajuk tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Sebelum saya meneruskan kepada pembentangan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, saya ni Muhammad Farizwan bin Yusof dari kelas BM3. Sebelum saya menerangkan secara lebih mendalam, saya akan memperkenalkan tentang maksud aspirasi dan juga pendidikan. Jadi, apa yang dikatakan dengan aspirasi ini? Merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat, maksud bagi aspirasi ialah keinginan yang kuat untuk mencapai dan mengadakan sesuatu atau cita-cita. Manakala bagi pendidikan, menurut Zaini Abdullah pada 2011, definisi bagi pendidikan ialah merupakan proses pembelajaran yang berterusan dan usaha menerapkan ilmu serta nilai bagi pembinaan warga negara yang cemerlang. Jadi yang pertama kita akan lihat daripada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ataupun SKPM. Jadi Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ataupun SKPM adalah satu instrumen penilaian yang digunakan untuk menilai dan menambah baik kualiti pendidikan Malaysia. SKPM ini diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sebagai garis panduan dalam memastikan sekolah di seluruh negara mencapai tahap standard yang ditetapkan bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan dan pembelajaran. Jadi SKPM ini terbahagi kepada dua versi, iaitu SKPM 2010 dan SKPM G2 ataupun Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang 2. Baiklah, apa yang dikatakan dengan SKPM pada 2010? Jadi ia merupakan satu instrumen penilaian yang mula diperkenalkan pada tahun 2010 untuk meningkatkan standard dan kualiti sekolah di Malaysia. Ia menggantikan SKPM pada 2003 dengan penambahbaikan dalam aspek kepimpinan, pengurusan, pengajaran dan pembelajaran serta pencapaian murid. Seterusnya, SKPM G2 iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua. Ia mula diperkenalkan pada 2017 sebagai versi penambahbaikan kepada SKPM 2010 bagi meningkatkan lagi keberkesanan pengurusan dan pembelajaran. Ia mula diperkenalkan untuk menyokong Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun PPPM bagi 2013 hingga 2025. Jadi SKPM G2 ini masih mengekalkan 5 standard utama seperti dalam SKPM 2010 tetapi dengan pendekatan yang lebih terperinci serta bersifat pentaksyaran diri dan pemantauan berterusan menggunakan sistem digital. Jadi tadi saya ada menyebut tentang 5 standard dalam SKPM bagi SKPM G2. Apa yang terkandung dalam 5 standard tersebut? Yang pertama kita ada kepimpinan dan hala tuju. Yang kedua, pengurusan organisasi sekolah. Yang ketiga, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan hal ehwal pelajar. Yang keempat, pengajaran dan pembelajaran PDP. Dan yang terakhir ialah kemenjadian murid. Baiklah, yang pertama berkaitan dengan kepimpinan hala tuju. Jadi, pengetua ataupun guru besar PGB berperanan sebagai pemimpin yang berimpak tinggi yang berupaya menggambling dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran PDP. Yang kedua, pengurusan organisasi sekolah. Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan mengambil kira potensi dan keperluan warga sekolah, kemudahan sumber dalaman dan luaran untuk meningkatkan keberkesanan pengoperasian sekolah. Yang ketiga, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan hal ehwal pelajar. Bagi bidang ko-kurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah. Yang keempat, pengajaran dan pembelajaran PDP. Jadi guru ni berperanan sebagai pemudah cara dalam pembelajaran dan pengajaran yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Guru juga sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan penilaian. Murid juga sebagai pembelajaran aktif. Dan yang terakhir ataupun yang kelima, kemenjadian murid. Jadi murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun PPPM. Jadi fungsi PPPM ini adalah untuk meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pembelajaran antarabangsa. Ia juga untuk meningkatkan pandangan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara. Dan terakhir, mempersiapkan generasi muda Malaysia untuk mengharungi keperluan abad ke-21. Terdapat 3 objektif yang ada dalam PPPM ini. Yang pertama, memahami prestasi dan cabaran sistem pendidikan Malaysia, berfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan, merapatkan jurang pencapaian, menggalakkan perpaduan serta memaksimumkan keberkesanan sistem. Yang kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan. Yang terakhir ialah untuk menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan, termasuk perubahan utama dalam KPM yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu. Jadi, dalam PPPM ini terdapat 3 gelombang yang berlaku. Yang pertama, kita akan lihat pada gelombang 1 yang berlaku pada 2013 hingga 2015. Jadi pada dalam gelombang 1 ini, ia bertujuan untuk mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada kemahiran utama. Yang pertama, membimbing guru secara khusus untuk tingkatkan standard guru mata pelajaran dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Yang kedua, merombak soalan peperiksaan seperti kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT. Selain itu, gelombang kedua yang berlaku pada 2016 hingga 2020 yang ingin memacu peningkatan sistem. Yang pertama, melaksanakan inovasi ICT untuk sekolah pedalaman, dan yang kedua, melaksanakan kurikulum baharu peringkat menengah setanding dengan standard antarabangsa. Dan gelombang yang terakhir ialah gelombang ketiga yang berlaku pada 2021 hingga 2025. Ia bertujuan untuk menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan takbir uruskan diri, iaitu meningkatkan kemahiran berbagai bahasa dan melaksanakan program inovasi ICT di seluruh negara untuk meningkatkan standard pembelajaran. Seterusnya, kita akan masuk lebih dalam lagi tentang 5 aspirasi pendidikan. Yang pertama adalah akses, memastikan semua kanak-kanak mendapat pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang. Maksudnya, setiap kanak-kanak ini berhak mendapat pendidikan tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, kaum atau lokasi geografi. Kerajaan telah mengambil pelbagai inisiatif seperti memperluaskan program prasekolah, menyediakan bantuan kewangan melalui bantuan awal persekolahan dan membina sekolah di kawasan pedalaman. Yang kedua, kualiti. Meningkatkan standard pendidikan negara setanding dengan negara maju. Ia menekankan keupayaan sistem pendidikan dalam melahirkan pelajar yang berdaya saing di peringkat global. Peningkatan kualiti dapat dilihat dalam usaha kerajaan memperkenalkan kurikulum standard sekolah menengah KSSM dan kurikulum standard sekolah rendah KSSR yang memberi penekanan kepada pemikiran kritis dan kemahiran abad ke-21. Yang ketiga, equity. Equity ini berperanan sebagai merapatkan jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar, kaya dan miskin. Jadi, ia memastikan semua pelajar mendapat peluang pendidikan yang sama rata, termasuk mereka yang kurang berkemampuan dan berkepeluang khas. Maksudnya, jadi pelajar luar bandar dan bandar ini mendapat pendidikan yang sama rata, tidak mengasingkan dan tidak membezakan di antara mereka. Aspirasi yang keempat ialah perpaduan, memupuk semangat cintakan negara dan integrasi nasional melalui pendidikan. Ia bertujuan menjadikan pendidikan sebagai medium untuk memupuk keharmonian dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Sistem sekolah kebangsaan dan program seperti rancangan integrasi murid untuk perpaduan ataupun RIMUP menggalakkan interaksi antara pelajar daripada pelbagai latar belakang. Dan yang kelima ialah kecekapan, memastikan sistem pendidikan diurus secara efisien dan berkesan. Ia juga memastikan pendidikan diurus dengan berkesan supaya sumber yang ada digunakan secara optimum. Dalam hal ini, kerajaan telah memperkenalkan pendigitalan pendidikan melalui platform seperti D5, Digital Educational Learning Initiative Malaysia, yang membolehkan pembelajaran dalam talian dilakukan secara meluas. Seterusnya, kita akan lihat kepada aspirasi murid. Terdapat 6. Yang pertama ada pengetahuan. Setiap kanak-kanak ini akan dapat membaca, menulis dan mengira, menguasai mata pelajaran teras dan mempunyai pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia dan dunia. Yang kedua, kemahiran berfikir. Jadi, setiap kanak-kanak ini akan belajar cara mendapatkan pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung kait pelbagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjenah pengetahuan baharu. Yang ketiga, kemahiran memimpin. Setiap kanak-kanak akan mendapat mencapai potensi diri sepenuhnya
melalui peluang bekerja, berkumpulan dan memegang peranan kepimpinan formal dan informal. Dan yang keempat, kemahiran dua bahasa. Setiap kanak-kanak pada tahap minima akan dapat menguasai bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris yang digalakkan untuk mempelajari bahasa tambahan. Dan yang kelima, etika dan kerohanian. Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral yang kukuh untuk mendapati pelbagai cabaran kehidupan dan membantu mereka dengan berani membuat keputusan yang tepat. Dan yang terakhirlah, identiti nasional. Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik dan status sosioekonomi akan merasa bangga dikenali sebagai anak Malaysia. Seterusnya, kita akan lihat kepada 11 anjakan untuk transformasi sistem, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia bagi 2013 hingga 2025. Terdapat 11 anjakan. Yang pertama kita lihat, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Yang kedua, memastikan murid profesion dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Yang keempat, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatan di setiap sekolah. Yang keenam, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Dan yang kelapan, mentransformasi kebudayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Yang kesembilan, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Yang kesepuluh, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Yang terakhir iaitu 11, meningkatkan ketelusan untuk accountability awam secara langsung. Baiklah, saya akan menerangkan secara satu persatu bagi 11 anjakan. Yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Menada aras keupayaan dalam kemahiran membaca, matematik dan sains dengan standard kebangsaan. Yang kedua, melancarkan kurikulum baru sekolah menengah KSSM dan semakan semula kurikulum sekolah rendah KSSR pada 2017. Merombak peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan untuk meningkatkan tumpuan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi pada 2016. Meningkatkan kualiti prasekolah dan meningkatkan enrolment kepada 100% menjelang 2020. Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun bermula pada umur 6 lebih tahun. Disokong dengan program pangkalan yang disasarkan dan latihan vokasional sebagai persediaan untuk pekerjaan. Meningkatkan pelaburan bagi sumber fizikal dan pengajaran kepada murid dengan keperluan khusus. Yang kedua, memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dengan memperkenalkan kurikulum bahasa Malaysia yang semua pada peringkat rendah dengan sokongan pemulihan insentif untuk murid yang memerlukan bagi menggantikan kelas peralihan. Memperluas program Linus supaya meliputi bahasa Inggeris. Meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris guru dan memperluas peluang bagi pendedahan terhadap bahasa Inggeris. Yang terakhir, menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang 2025. Yang tiga, melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai dengan memperkukuh pendidikan sivik dengan menjadikan perkhidmatan komuniti sebagai prasyarat untuk tamat persekolahan menjelang 2017. Memperkukuh pendidikan Islam dan moral dengan memberi lebih fokus ke atas teras nilai dan falsafah agama utama menjelang 2017. Memperkembangkan murid secara holistik dengan mengukuhkan keperluan penyertaan murid dalam satu sukan, satu kelab dan satu badan beruniform. Mengukuhkan dan memperluas RIMUP mulai 2016 untuk memudah cara interaksi antara jenis sekolah, kumpulan etnik dan sosioekonomi. Yang keempat, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan dengan mengetatkan syarat latihan guru mulai 2013 supaya dalam kalangan graduan 30% ke atas. Meningkatkan kualiti CPD mulai 2013 dengan lebih tumpuan ke atas keperluan individu dan latihan berasasan sekolah. Memastikan guru memberi fokus ke atas fungsi teras pengajaran mulai 2013 dengan mengurangkan beban pentadbiran, melaksanakan laluan kerjaya guru berdasarkan kompetensi dan prestasi mulai 2016, meningkatkan laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar pengajaran dan pakar bidang khusus, dan memudayakan kecemerlangan berasaskan pimpinan rakan sekerja dan proses pensijilan. Yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah dengan memperkenalkan kriteria pemilihan berasaskan kompetensi dan memperkukuh proses perancangan penggantian bagi pengetua atau guru besar
dan melaksanakan pakej kerjaya baharu bagi pengurutan guru besar mulai 2013 dengan lebih sokongan, lebih fleksibiliti pengoperasian bagi menambah baik sekolah, kurikulum dan ko-kurikulum, serta lebih accountability terhadap meningkatkan keberhasilan murid. Yang keenam, mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan dengan mempercepatkan penambahbaikan prestasi sekolah melalui program yang sistematik dan dipimpin di PPD di semua negeri, meningkatkan autonomi pengurusan berasaskan sekolah termasuk lebih fleksibiliti pengoperasian ke atas pengagihan bajet dan pelaksanaan kurikulum dimulai dengan sekolah yang mencapai prestasi tinggi dan menunjukkan peningkatan prestasi besar, memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas menjelang 2015 bermula dengan Sabah dan Sarawak. Yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia dengan meningkatkan akses internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui One Best Study Net bagi semua 10,000 sekolah menjelang 2013, menambahkan kandungan atas talian untuk perkongsian amalan terbaik bermula dengan perpustakaan video guru terbaik, menyampaikan pengajaran dalam mata pelajaran kritikal pada 2013 dan memanfaatkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan berasaskan kendiri untuk meningkatkan kapasiti dan pembelajaran lebih khusus. Yang ke-8, mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian dengan mengupaya JPN dan PPD dengan memberi lebih hak membuat keputusan terhadap bajet dan personel serta meningkatkan accountability bagi KPI mulai 2013. Sekurang-kurangnya 2,500 lagi personel ditempatkan daripada KPM dan JPN kepada PPD untuk menyokong sekolah menjelang 2014, memperkukuh kebolehupayaan kepimpinan bagi 150 hingga 200 jawatan kepimpinan utama dan memperkukuh fungsi utama dan merealisasi struktur kementerian mulai 2016. Yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas dengan melengkapi ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak mereka melalui sarana pelibatan ibu bapa dan akses atas talian kepada kemajuan anak di sekolah SAPS, mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG mengenai pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti guru mulai 2016, 1,000 beasiswa daripada sektor swasta untuk murid berbakat daripada komuniti miskin untuk belajar di sekolah swasta dan antarabangsa, dan memperluas model sekolah amanah kepada 500 buah menjelang 2005 dan melibatkan kumpulan alumni dan NGO yang berpotensi sebagai penganjur. Yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit dengan mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas dan merealisasi program berimpak rendah pada setiap tahun selaras dengan ajakan keseluruhan kerajaan ke arah bajet berdasarkan keberhasilan OBB dan memanfaatkan peluang meningkatkan efisiensi dengan mengalihkan peruntukan kepada bidang paling kritikal seperti peningkatan kemahiran dan latihan guru. Dan ajakan yang terakhir, meningkatkan ketelusan untuk accountability awam secara langsung dengan menerbitkan laporan tahunan awam bagi kemajuan sasaran dan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan mulai 2013 dan melaksanakan semakan komprehensif pada tahun 2015, 2020 dan 2025 bagi memastikan PPP kekal relevan dengan memasukkan maklum balas daripada pihak berkepentingan dan mengambil kira perkembangan persekitarannya. Dan yang terakhir, kita akan lihat tentang implikasi, aspirasi dan tujuan pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik. Yang pertama, guru perlu bersikap peka dan cakna dengan memastikan setiap murid di sekolah diberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ke peringkat yang tertinggi. Yang kedua, guru perlu menggunakan pengetahuan, kemahiran dan teknologi untuk mencetuskan pembelajaran dan kreativiti murid. Yang ketiga, guru perlu melaksanakan projek berasaskan komuniti dan aktiviti rentas sekolah dalam kalangan murid bagi memupuk interaksi antara murid dari latar belakang yang berbeza. Yang keempat, guru perlu menjadi suri teladan kepada murid-murid dalam meningkatkan perpaduan di sekolah supaya mereka dapat melahirkan generasi yang bersasiah tinggi. Yang kelima, guru perlu berani meneroka cabang ilmu untuk mempelbagaikan teknik pembelajaran dan pengajaran yang berkesan. Baiklah, itu sahaja video pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.